Saya rasa isu traffic jam ni adalah isu universal, bukan sahaja di Indonesia. Kebanyakan bandar besar di seluruh dunia menghadapi masalah ini. Tetapi kenapa negara maju, mereka dapat mengatasi walaupun mereka sibuk. Jadi salah satu faktor adalah mereka mendidik pemandu itu supaya menggunakan public transport instead of menggunakan kereta persendirian. Yang keduanya, mereka ada satu perancangan yang jelas mengenai masa-masa tertentu untuk berada di jalan raya, misalnya peak hours antara pagi dengan petang. Kemudian yang ketiganya adalah sikap pemandu itu sendiri, mereka sering bertolak ansur. Di negara kita ni tidak ada tolak ansur. Masing-masing nak menunjukkan kehebatan. Masing-masing nak cepat. Kononnya dia saja yang nak laju, yang nak cepat, orang lain tak apa. Itu berlakunya kes potong jalan, potong queue lah ya, memotong dalam keadaan berisiko, double line dan sebagainya. Itu sebab kerana mereka nak laju. Sedangkan orang lain nak laju juga. Tapi kalau semua itu dalam keadaan begitu, akhirnya jalan akan jam. Jadi tidak menyelesaikan masalah.